Mari kita membaca. Membaca itu jambatan ilmu, penonggak kejayaan setiap insan. Kerana ilmu itu cahaya, kerana ilmu menjaga kita agar tak tersasar dari jalan orang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam anak baik lagi cerdik. Tak kenal maka tak cinta, maka marilah kita berkenalan seketika. Nama diberi Siti Rabiatul Adawiyah binti Roza, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hussein dengan kod sekolah REA 0078. Mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, tidak ada agama atau kepercayaan lain yang memberikan keutamaan kepada amalan membaca lebih daripada agama Islam. Justru kalau kita benar-benar mengamalkan perintah tersebut, kita sudah lama menjadi manusia dan negara yang berpengetahuan tinggi. Dan hadirnya saya di sini untuk menyahut semula seruan amalan membaca. Dalam minggu ini, saya amat teruja untuk berkongsi cerita dengan anda semua tentang buku yang telah saya baca yang bertajuk Selamat Pulang Bayang. Nilai murni ketabahan, watak utama dalam novel ini telah mencentik hati saya. Buku ini telah ditulis oleh seorang penulis yang berkaliber yang bernama Husna Rosli, dan buku ini mempunyai 273 halaman bercetak. Novel terbitan Bookyard Syndrome Berhad ini diterbitkan pada bulan Mei 2024. Tanpa berlengah-lengah masa lagi, ayo kita masuk ke dalam cerita. Buku ini berkisahkan tentang seorang watak yang bernama Dalili. Dia menerima pembulian setelah menolong seorang gadis malang. Dan di dalam cerita ini, Dalili menerima 3 kali pembulian. Yang pertama, Dalili dipinggirkan oleh semua pelajar kolej kediamannya seperti kewujudannya tidak pernah ada. Yang kedua, Dalili dibuli di kolej kediamannya sendiri sehingga meninggalkan ukiran di perutnya yang membentuk sebuah perkataan loser. Yang ketiga, Dalili dipermalukan pada malam pesta gala dengan Erina yang mencarikkan gaun yang dipakai Dalili sehingga terkoyak parah di bahagian belakang. Sehingga pada suatu hari, Dalili berada di tempat yang tak kasat mata yang bernama Antara. Dan di sinilah Dalili berjumpa dengan sosok bayang yang membawa Dalili melihat masa kecil orang yang telah membulinya itu agar Dalili dapat membalaskan dendamnya. Oh ya, si bayang ini diibaratkan seperti syaitan kecil yang sering menghasut kita untuk melakukan kejahatan. Pembuli pertama yang bernama Erina sangat mementingkan penampilan dengan melakukan diet ketat seperti menoreh tubuh badannya sendiri menggunakan pisau kecil sekiranya dia tidak melakukan senaman. Dan dalam seminggu, hanya sekali sahaja Erina dapat makan secara bebas, tetapi perlu memuntahkan kembali segala isi perutnya itu. Pembuli kedua yang bernama Kamila. Kamila ini sering melihat ayah memukul ibunya setelah dia melakukan sekecil-kecil kesalahan. Kamila terpaksa menuruti segala permintaan ayahnya itu agar ibu tidak menerima sebarang pukulan. Setelah menilik nasib yang ditimpa oleh kedua-dua pembuli itu, kita dapat mengetahui dari manakah asal-usulnya sikap mereka itu. Benarlah sebuah kata yang pernah saya dengar. Semua anak berhak mempunyai bapa, tetapi bukan semua ibu bapa berhak mendapat anak. Pengajaran yang dapat diambil dalam cerita ini ialah jangan percaya dengan hidangan yang disajikan di media sosial secara bulat-bulat seperti baik kata yang terdapat dalam novel ini. Bukankah memang dunia ini pentas permainan?
Lalu pilihlah tindakan yang bijak untuk melepaskan stres dengan bercerita kepada orang yang dipercayai, kerana secara lumrahnya manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi agar kesihatan mental tidak terganggu. Ingat, buli adalah satu jenayah. Jenayah membawa padah. Tak manislah orang kata jika tidak diakhiri dengan serangkap pantun. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pohon jambu. Amalan membuli bukan terpuji. Lebih baik saling membantu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.